sehingga memaksa beberapa siaran TV mengadakan wawancara khas dengan Yang Berbahagia Tun Dr. Mahathir untuk memberikan justifikasi kenapa Barisan Nasional memberi laluan kepada dua calon dari Perkasa. Pertama di Pasir Mas dan yang kedua di Shah Alam, sehingga memaksa secara terbuka Naib Presiden MIC rakan saya Datuk S. Saravanan menggesa agar pengundi India jangan memberikan undi kepada Tun Mahathir. Ini saya kira blunder sebesar yang dibuat oleh Barisan Nasional, kerana ternyata dua contoh ini mengesahkan Perdana Menteri Najib hilang kawalan terhadap keputusan yang dimulakan oleh Berbahagia Tun Dr. Mahathir. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan kita bersaing kempen pilihan raya, Pakatan Rakyat cuba menampilkan pendekatan untuk mengajak 13 juta pengundi sebelum membuat keputusan untuk mengundi pada 5 hari bulan 5. Kita tampilkan tawaran-tawaran dan dasar-dasar kita untuk rakyat pertimbangkan. Itu telah mulakan lama. Beberapa tawaran yang kita fikir praktikal, realistik dan doable. Tawaran yang boleh tuan-tuan dan puan-puan ikuti di dalam naskah-naskah manifesto kita, sama ada dibaca melalui online ataupun mendapat edaran hard copy. Dari Perlis hingga ke Sabah, tempoh kempen yang masuk hari ke-7 hari ini, kelihatannya Johor mendahului dari segi mencipta gelombang tsunami kebangkitan rakyat. Hari ini saya menghubungi rakan saya Saudara Anthony Loh, calon DAP bagi Parlimen Seremban, yang beberapa hari lepas menyertai ceramah Pakatan Rakyat di Batu Pahat, Johor. Kutipan dermanya saja mencecah 97,000 ringgit. Dermanya saja. Belum pernah berlaku dalam sejarah politik Johor. Ini satu petanda awal. Dan kita rasa di atas kertas, kalau tidak ada sebarang manipulasi oleh Badan Pengendali Pilihan Raya FCR, kita berpendapat bahawa kerusi Parlimen Gelang Patah yang menyaksikan pertandingan Kenciang lawan Gani Osman, kedudukan Gani Osman sukar diselamatkan dalam majlis. Puan-puan, di utara, khususnya di Kedah, kita yakin kita boleh menyumbangkan kursi Parlimen di Kedah Selatan seperti Kulim Bandar Baru, Padang Serai. Kita tampilkan Naib Presiden Surindran, Datuk Johari Abdul, calon kita yang mengalahkan mantan Menteri Penerangan tahun 2008 Zainuddin Maidin. Zainuddin Maidin tewas, terus tak bangun-bangun sampai sekarang. Kita tampilkan engineer muda, seorang perempuan di kerusi Parlimen Merbuk, sehingga memaksa Tun Daim Zainuddin yang tadi turun berkempen di Merbuk. Ya. Tun Daim jarang berkempen masa pilihan raya. 2008 dia tak turun kempen, 2004 dia tak kempen, 2013 Tun Daim terpaksa turun kerana dulu dia adalah ketua UMNO Merbuk. Maka alasannya hari ini meminta rakyat supaya mengekalkan undi kepada Barisan Nasional ialah kerana, kata Tun Daim, dalam tempoh terdekat dunia akan menghadapi masalah ekonomi, Amerika Syarikat, UK, Jepun dan sebagainya. Kata Tun Daim, sekarang bukan masanya yang sesuai untuk menukar kerajaan, kerana dunia bakal menghadapi krisis ekonomi. Kita perlu sebuah kerajaan yang berpengalaman untuk mengatasi krisis ekonomi. Itu kata Tun Daim. Tapi apa kata rakyat? Apa kata tuan-tuan? Saya nak tanya, apakah ini masa yang sesuai kita ubah kerajaan?
Ini kalilah. Ini macam kedua. Membiarkan Barisan Nasional terus memerintah di bawah leadership Prime Minister Najib. Hutang negara saja sudah mencecah 550 bilion ringgit. Apa makna angka ini? Hutang zaman Tengku campur hutang zaman Tun Razak, campur hutang zaman Tun Husin, campur hutang zaman Tun Mahathir, campur hutang zaman Tun Abdullah bersamaan 230. Hutang semua Perdana Menteri ini ialah 233. Apabila baton Perdana Menteri diserahkan oleh Tun Abdullah kepada Datuk Najib, Datuk Najib sahaja telah berjaya meningkatkan hutang sehingga 233, menjadikan amount sekarang 560 bilion. Apakah Tun Daim tidak lihat kesan kepimpinan Najib yang satu-satunya rekod cemerlangnya lonjakan saujana ialah meningkatkan beban hutang negara sehingga 560 bilion. Apa yang kita nak banggakan dengan defisit negara yang berterusan 15-16 tahun? Apa yang kita nak banggakan? Dengan hasil kekayaan negara masih berlegar di kalangan orang kaya sesama mereka, apa yang nak kita banggakan? Mereka hanya ingat kepada rakyat bawahan 500 buka sekolah, anak-anak sekolah 100 ringgit, anak muda nak beli handphone 200 ringgit lebih, beri untuk anak muda 250, untuk rakyat 250, untuk rakyat 500 ringgit. Tapi untuk pimpinan atasan, pada tadi penerbangan dari Penang, pesawat Firefly turun ke Subang. Pesawat Firefly mendarat, kita boarding. Ya, tunggu di gate. Yang paling awal keluar daripada pintu pesawat Firefly, tiba Kuala Lumpur Penang, keluar. Paling awal keluar ialah Datuk Syarikat Jalil dan rombongannya. Saya tengok. Pakaian biru, hidung merah. Dia nak turun kempen di bawah. Dia nak suruh supaya pengundi mengundi UMNO Barisan Nasional. Apa skrip yang Datuk Syahrizat nak ucapkan kepada rakyat? Mana? Saya masih ingat ketika saudara Rafizi, pengarah strategi, tangkas membongkar skandal ini di luar parlimen. Di dalam parlimen, saya yang paling awal secara rekod dalam handset membangkitkan isu NFC. Saya tanya, kenapa 250 juta pinjaman di bawah peruntukan Kementerian Pertanian dapat kepada keluarga Ketua Wanita UMNO Malaysia? 250 juta ringgit itu pinjaman, interestnya 2%. Campur 6 juta lagi grant. Grant artinya tak payah bayar balik. 256 juta. Saya masih ingat, orang yang pertama menyanggah kenyataan saya ialah ahli Parlimen Rembau, iaitu saudara Khairi Jamaluddin. Katanya, Macam, jangan risau, duit itu selamat. Duit itu diuruskan oleh pihak ketiga, escrow account, diuruskan oleh pihak ketiga, duit itu selamat. Macam jangan susah hati, duit itu selamat. Kalau tujuannya untuk memelihara lembu bagi membekalkan keperluan daging tempatan untuk keperluan domestik, ianya selamat, jangan risau. Itu jaminan dia. Tapi apa berlaku selepas itu? Secara fakta, secara dokumen yang tak tertangkis oleh mereka ialah pembelian tanah di Presiden 10, pembelian motorcar mewah yang mencecah harga 1 juta ringgit, pembelian kondominium, pembukaan restoran mewah yang lari daripada maksud sebenar wang rakyat digunakan dan diberi pinjaman kepada mereka. Ini sebenarnya yang dilakukan oleh mereka. 250 juta untuk keluarga Ketua Wanita UMNO Malaysia
tapi untuk rakyat bawah RM500. Dan mereka harap rakyat harus berterima kasih dan bersyukur. Undi lagi Barisan Nasional. Apakah itu yang akan kita lakukan? Tidak sama sekali. Rakyat ada maruah. Ini masa terbaik untuk kita membuat keputusan. Masa depan negara ada kepada kertas undi dan tangan yang akan kita gunakan untuk pangkah. 5 hari bulan 5, jangan sia-siakan undi kita. Ini kalilah yang akan kita tentukan masa depan. Betul tak puan-puan? Tan Sri Muhyiddin 3 hari lepas berada merasmikan kompleks Sukan Jerdun di Kedah. Dalam ucapan dia meminta rakyat Kedah buka kerajaan Pakatan Rakyat Kedah kepada Barisan Nasional, dan dia memberikan grade E kepada kerajaan Pakatan Rakyat Kedah. Saya jadi risau sebab dia adalah seorang Menteri Pelajaran. Kalau dia tak pandai memberi grade, saya susah hati. Kalau anda seorang guru, murid anda mendapat markah 80/100. Bandingkan dengan murid yang mendapat 8/100. Sudah tentulah grade A kepada 80/100. Begitu kiasan saya untuk pengurusan Kerajaan Pakatan Rakyat Kedah dalam pengurusan sumber balak. Hasil balak di negeri Kedah bagi tahun 2012 ialah RM80 juta setahun untuk kawasan keluasan yang sama yang kita luluskan perbit pembalakan. Zaman Barisan Nasional memerintah Kedah, hasil cukai balak di Kedah ialah 8 juta setahun. Bila kita memerintah, hasil balak meningkat 80 juta. Sehingga Ketua Pengarah Audit Negara memberi pengiktirafan kepada Kerajaan Kedah 2 perkara. Yang pertama, jimat dalam perbelanjaan. Yang kedua, keupayaan menambah hasil negeri. Satu daripada hasil negeri yang kita tingkatkan ialah kutipan hasil balak 80 juta ringgit setahun, berbanding zaman Barisan Nasional menjadi kerajaan di Kedah 8 juta ringgit setahun. Tiba-tiba Menteri Pelajaran yang juga Timbalan Perdana Menteri, kutipan 80 juta ringgit dia bagi grade E. Dia kutip 8 juta dia bagi grade A. Ini masalah pada Menteri Pelajaran kita. Kalau di sini ada guru, jangan ikut perangai Menteri Pelajaran. Jangan. Puncak saya yang kedua ialah rekod pelaburan asing tertinggi di Kedah yang melabur di kawasan Taman Teknologi Tinggi Kulim, Kulim High Tech Park. Prinsipal aktivitinya ialah menyediakan tapak untuk pelaburan asing. Rekod pelaburan asing tertinggi di Kedah dicapai pada tahun 2011, iaitu 6.4 bilion ringgit pada tahun berkenaan. Rekod ini mengatasi semua rekod pelaburan asing pada zaman Barisan Nasional menjadi kerajaan di Kedah. Macam mana boleh Tan Sri Muhyiddin bagi grade E pada ketika Kedah dapat menerima pelaburan asing yang tertinggi zaman kita memerintah? Ini masalah yang kedua. Dia menggesa rakyat Kedah supaya mengundi Barisan Nasional supaya Kedah menjadi Kedah maju tahun 2020. Saya wakil rakyat lunas Kedah tahun 2000. Masa itu Menteri Besar Kedah ialah Datuk Razak Takdir. Tagline pemerintahannya ialah Kedah Maju 2010. Zaman Syed Razak menjadi Menteri Besar, tagline Kedah ialah Kedah Maju 2010. 3 hari lepas Tan Sri Muhyiddin ajak rakyat buka kerajaan Kedah kepada BN sebab dia nak bawa Kedah Maju 2020. Which is which? Yang mana satu? 2010 ke 2020? Ini menunjukkan tak konsistennya mereka. Muhyiddin tak buat kerja rumah sebelum melangkah ke Kedah. Lain daripada itu, dah seminggu kempen, Barisan Nasional tak ada isu besar. Dia recycle balik isu hudud. Dia sudah recycle balik isu hudud, mengharapkan rakyat melihat perpecahan pada Pakatan Rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan dimati sekalian, ini menunjukkan sudah tidak ada isu besar lagi. Sudah tak ada isu besar lagi. Kalau sehingga hari Selasa dan Rabu ini tidak ada lagi isu besar Barisan Nasional boleh serang kita, tuan-tuan yakinlah 5 hari bulan 5
seawal pukul 10 malam. Waktu itu Pakatan Rakyat memenangi 118 kursi. Sejarah baru akan tercipta. Sejarah baru akan tercipta dalam landscape politik negara kita, yaitu Pakatan Rakyat dikabarkan sebagai kerajaan baru, Barisan Nasional turun sebagai pembangkang pula. Itu 5 hari bulan. Kita nak menang di Kulim, kita nak menang di Padang Serai, kita nak menang Sungai Petani, Merpuk, Baling, Padang Terap, Sik. Ada lagi masak? 2 minit lagi, okey? 2 minit lagi. Cikgu Agung pun dia bagi 2 minit saya. Very okay. Saya ada 2 lagi. Sorry. Kita nak menang di Baling, Jerlun, Pendang, Alusa. Alusa dulu, Cho Si Hiong MCA kalahkan Peguam Muda PKR, Peguam Bui Senyum, cuma 100 undi. Cuma 100 undi. Kita nak menang di Kuala Kedah, Alusa, Padang Terak, Pendang, Sik, Baling, Jerlun. Kita nak menang di Sungai Petani, Merbuk, Sungai Padang Serai, Kulim Bandar Baru, Permatang Pauh, Bayan Baru, Balik Pulau, Nibung Tebal, Ipoh Timur, Ipoh Barat. Kita menang semua. Sampai Johor, Kulai, Keluang, Pasir Gudang, Keperau, Senai, sampai Sabah, Putatan, Penampang, semua. Sampailah kita boleh menang juga kursi-kursi di Sarawak seperti Kuching, Lanang, Samping, Miri, Sibu, Mas Gading, Serian, Seri Aman. 118, 6 hari bulan 5. Polis Bukit Aman, 6 hari bulan 5 pagi-pagi. Polis Bukit Aman akan datang ke rumah Anwar Ibrahim di Bukit Segambut. Datangnya polis waktu itu bukan lagi nak bawa Anwar masuk lokap, tidak lagi. Polis akan datang dengan topeng dan senjata M16 macam dulu-dulu. Datangnya polis pagi 6 hari bulan 5 ialah untuk mengiringi Anwar terus ke Istana Negara bagi mengangkat sumpah kepada Perdana Menteri yang baru. Ini bukan angan-angan, ini bukan duit, bukan satu yang kosong. Ini bukan impian dan fata morgana. Ini suatu yang boleh menjadi realiti. Dan kita kena mulakan kemenangan di sini tempat kita berkumpul. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan menyumbang kemenangan kerusi Parlimen Lembah Pantai. Kalau dulu Izzah boleh kalahkan Datuk Syaribat, Ketua Wanita UMNO Malaysia dengan seluruh kekuatan jentera wanitanya, tidak ada sebab, tidak ada alasan Nurul Izzah tidak boleh mengulangi kejayaan lepas untuk mengalahkan Raja Nongki Perak. Tuan-tuan semua boleh bagi sumbangan dalam apa juga bentuk. Perayu undi, sebarkan risalah, membuat panggilan telefon, pujuk kawan-kawan, kenalan, saudara mara, semua sekali supaya kerusi Lembah Pantai dapat menghantar Puteri Reformasi Puan Nurul Izzah masuk ke dalam Parlimen. Mudah-mudahan Allah berkati perhimpunan kita. Semoga 5 hari bulan 5 mencipta sejarah bahawa kerajaan baru Pakatan Rakyat boleh kita tubuhkan dan kita mulakan politik baru, politik kasih sayang, politik persaudaraan, jauh daripada api kebencian dan permusuhan. Di mana Melayu, Cina dan India boleh hidup seperti sebuah keluarga besar. We are all in one big family. Katakan tidak kepada politik perkauman UMNO Barisan Nasional. Saya Saifuddin, saya orang Melayu. Orang Melayu saudara saya Melayu. Orang Cina saudara saya Melayu. Orang India saudara saya. Ini politik baru. Saya Melayu, masalah saya. Masalah Cina, masalah saya. Masalah India juga masalah saya. Politik lama Melayu, masalah cari UMNO. Cina masalah cari MCA. India masalah cari MIT. Itu politik lama. Politik baru ialah seorang pemimpin rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India mestilah prihatin terhadap masalah setiap golongan kaum di negara kita.
Ini saja jawapan untuk keangkuhan politik UMNO Barisan Nasional. Bersatu, kita pasti boleh kembangkan UMNO Barisan Nasional. Sokongan kita buat Nurul Izzah, calon dari PKR di kawasan Parlimen Lebah Pantai, untuk bersama kalahkan Menteri Wilayah Datuk Raja Nongki. Boleh tuan-tuan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I think we have now come to the stage. Our Putri Reformasi is already here. Yeah. Let's now welcome our Putri Reformasi, Saudari Nurul Izzah. Ubah. Ini kaya. Semangat. Itu superior saya Datuk Saifuddin Nasution, selaku Setiausaha Agung bagi Parti Keadilan Rakyat dan juga calon kita bagi Parlimen Kulim Bandar Baru. Saya pergi ke Kulim minggu lepas, jadi hari ini beliau balas budi. Bukan saya bagi duit baru beliau datang. Itu perkara pertama yang kita kena belajar. Strategi isu Tuan Rumah, ya, seluruh pimpinan keadilan, pimpinan PAS dan DAP tidak dilupakan. Jadi antara yang hadir pada malam ini, Datuk Paduka Marina Mahathir. Terima kasih. Ada juga Senata Raja, itu bekas Presiden, ya, PPP. Tadi pagi tadi saya didatangi, ya, Tan Sri Mat Taib, mantan Menteri Besar Negeri Selangor dan sekarang bersama PAS. Tak lupa juga hadirat tuan-tuan perempuan. Saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum, selamat malam. Vanakkam. Penyoman tajau. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran dan saya mohon maaf. Setakat ini kami tidak dibenarkan, ya, menyewa Dewan PICC. Jadi sedikit sukar kadang-kadang kita datang berceramah. Inilah yang terpaksa dihadapi oleh semua warga yang hadir. Saya ucap terima kasih banyak-banyak. Ini sangat menyentuh hati saya. Ya, terima kasih banyak-banyak. Jadi apapun yang saya mau sebut, kalau nak tengok TV3 memang muka saya tak keluar lah. Saya menunggu lagi ni. Kita dah berkaitan hari ke berapa ni? Lebih daripada 10 hari ni. Saya menunggu sebenarnya. Dia adalah sedikit harapan mungkinlah mula-mula dia tawarkan 10 minit, ya. 10 minit rakaman, bukan so. Kemudian FCR kata, oh ini bukan tawaran sekali saja dalam seumur hidup. Kita akan ulangi, ya, rakaman dan juga liputan terhadap pembangkang. Kerana maklumlah kalau di Myanmar pun mereka dapat 15 minit rakaman untuk parti-parti politik yang bertanding. Kat Malaysia lagi teruk pada Myanmar. Much worse than Myanmar. Jadi yang sedihnya sampai ke hari ini, saya semalam meneliti kalau utusan Malaysia itu saya ada keluar, ada tapi gambar yang paling khusus saya nampak. Gambar saya satu yang dan disertai dengan serang-serangan. Jadi hadirin-hadirat, you see the main point we must understand in this election, the mother of all elections. Ya, pertama, pilihan raya ini akan berlangsung apabila masyarakat Sikh menyambut Baisakhi, apabila masyarakat Tamil menyambut Putanda Baal Teka. Jadi ada makna yang tersendiri. Kalau lebih lagi di peristiwa ini, you are talking about how many years, more than 5 decades of government, of being government. Tapi dah lebih 5 dekad pun masih lagi tidak boleh menyuburkan demokrasi, tidak mampu dan tidak berani memberikan liputan yang adil dan sama rata kepada pimpinan-pimpinan yang bertanding. Kalau buka media, kalau buka utusan Malaysia, sometimes I think there's only one party who's contesting. There's no other party. Because dalam muka tengah-tengah yang gambar ada adalah gambar PM. So for me it's a mockery.
A mockery to democracy. Kerana itu hadirin-hadirat, bila kita faham bahawa dalam keadaan sekarang, selalu disebut power corrupt, absolute power corrupt, absolute. Jadi, saya nak bagi tahu konteks dan contoh terbaik adalah di kota Brickfield. Di mana Brickfield ini, kalau mana-mana negara dia tahu bandar ini, kawasan ini seharusnya sejarahnya yang harus diutamakan. You know, you have the disabled community, the Malaysian Association of the Blind, bangunan sekolah di Vietnanda yang disebut bukan sahaja oleh saya tetapi oleh Perdana Menteri India Manmohan Singh. Datang ke sini, dia telah memberi makna, memberi satu penghargaan kepada sekolah di Vietnanda lebih 100 tahun. Tapi kita bawah BN bila masa kononnya nak menaik para Little India. Dah lah panggil Little India. Okeylah, tak apa. Pada tak ada masalah. Tapi apa pun seharusnya dalam mana-mana pembaik pulihan yang harus diutamakan adalah rakyat tempatan, warga yang menggunakan prasarana tempatan. Tapi sebaliknya yang berlaku, you see, you look at it from the first bit. Nak kata tak pun ni, pegang pun kacau pula. Dari segi pertama ni, pertama saya pula. Bila saya ada satu iPhone je kan, tak menang kalau dapat pemilik baru. Okey, jadi nak bagi tahu tengok warga yang menyokong, yang punya prihatin. Telefon dia kata basah, YB letak bawah balik. YB untuk bersih yang hadir, maksud saya yang bertanding ya, bukan yang berhormat. Saya tahu Parlimen dah bubar. Yang tak faham Parlimen dah bubar ni tu, caretaker government DN tu. Dia tak faham lagi. Dah hari-hari ni dia umum lagi projek-projek yang ada kat Malaysia, termasuk dalam menteri wilayah kita. Okey. Jadi, saya nak berbalik kepada isu penaik tarafan 35 juta ringgit. Ia memang diberikan oleh MRCB. Tapi MRCB ini merupakan a party that will benefit from the redevelopment. Ia tengok daripada 100 quarters. Daripada banyak-banyak bangunan, semua telah dikorbankan, diberi kepada MRCB dan kroni-kroni tertentu. Jadi saya nak maksudkan di sini, bila masa penaik tarafan dibuat, jalan yang selalunya seharusnya memberi tumpuan kepada keutamaan warga tempatan. Daripada dua hala, apa kita buat? Kita hantar lebih 60 memorandum. Jangan tukar pada satu hala. Nanti peniaga Brickfield akan sengsara. Siapa yang boleh bantu untuk menaikkan keuntungan? Tak mereka dengar. Tidak Datuk Saravanan dengar, Timbalan Menteri Wilayah, tidak Menteri Wilayah dengar. Akhirnya buat juga satu hala, kemudian tidak ada tempat letak kereta. My point being, ladies and gentlemen, before you embark on any redevelopment project, please, for goodness sake, have a proper traffic impact assessment. Have a proper blueprint. Saya nak bagi tahu ya, pada awalnya 2 tahun lepas, semasa kita bantah pembaik pulihan Brickfield, kita kata syarat dia berikan blueprint. Ada yang bagi dia letak 3 hari. 3 hari lepas tu diturunkan dan akhirnya sekarang, I'll tell you, some of the businesses, local hawkers in Brickfield sampai terpaksa sengsara dengan penurunan keuntungan hampir mencecah 60%. This is the plight of Brickfield. That is why I tell you. Jadi kita kena faham, itu dari satu aspek. Aspek kedua, kerana saya ini seringkali dikatakan pengkhianat. Anything I say pengkhianat. Jadi memang tak perlu langsung kritik terjentik kerajaan. Walaupun mereka ni rasuah besar, perompak besar di Malaysia. Okay? Saya nak bagi tahu kenapa. Kerana isu kedua tentang keselamatan. Siapa yang selalu di Brickfield, dia tahu. Next shift. Masalah crime, petty crime, berlaluasa setiap hari. Kalau dulu sekurang-kurangnya warga kota Brickfield ini dapat menikmati apa? Ibu pejabat daerah Brickfield. IPD antara yang terbesar di Kuala Lumpur. IPD yang menjadi kebanggaan anggota PDRM. Apa dia buat? Di tanah IPD, I check the law.
Tanah IPD hanya boleh dibangunkan, diguna kembali untuk kegunaan institusi. Tapi atas arahan Kabinet, tanah IPD Brickfield telah diberikan kepada syarikat seorang lagi ketua wanita. Want to guess? It's not Dr. Syarikat. Bukan, itu isi juara. You must know your chronistic practices by heart. Dan ini diberikan kepada Senator Mariani Yip, Ketua UMNO Wanita Bukit Bintang. Jadi akhirnya yang saya nak bagi tahu, you selipiklah apa pun pembangunan. Yang kita malah kenapa? We are not against development. But for goodness sake, make sure the transaction is transparent. That the government is accountable for its actions. And in the end, the people stand to benefit the most. Boleh dah buat semua ini. Tak malu lagi cakap apa? Rakyat memang kita hulukan. Saya nampak billboard, ya Allah, mengata-ngata. Tak cukup dengan Brickfield, tak cukup dengan Pantai Dalam, tak cukup dengan bangsa. Hatta di bangsa tu, Profen Tai Chi pun dikatakan menteri wilayah yang terkenal. Setahu saya lah, before I became a member of parliament, the Tai Chi classes were alive and kicking. So it came to my knowledge, I was a bit shocked. Tapi the issue is, akhirnya saya nak bagi tahu tentang perempuan. Lebih kepada kenapa kita kritik. Kita ada sebab musabab. Ya, orang berkata kenapa kita tolak rasuah. Kenapa kita tolak keputusan yang tidak mengambil kira keperluan dan suara penduduk. You see, this is why it's very important bila kita katakan kita mahukan perubahan. Matrum. Kita praktis lagi macam mana? Matrum. Silap apa ya? Okay. Kenapa? Kerana akhirnya kita sebab change. So, if Pakatan Rakyat, yes, I would say we are a new coalition. We came together thankfully because you chose to support us post 2008. Dan kerana itu saya tabik pada rakyat. Rakyat lagi bijak daripada pimpinan dalam Pakatan Rakyat. And you know that the only way to beat Barisan Nasional hegemony is to an active and cohesive coalition. Yang saya nak bagi tahu sekarang, masalah kita apa? Masalah kita dah setahun lebih. Kita menunggu-nunggu supaya Registrar of Society mendaftar kita. Sampai ke saat ini dia tak daftar lagi. Yang dia sibuk nak ambil alih simbol DAP. Sebab last minute kita dekat sikit takutlah kan. Kalau tidak, tak apa kalau tidak pun, kali pertama dalam sejarah Parti Democratic Action Party telah menggunakan dan bersedia dan berani menggunakan simbol Parti Islam Malaysia untuk menunjukkan. Dia contohlah berita, contohlah berita kan. Jadi nak menunjuk akhirnya yang penting apa? Penting adalah keadilan dan kesatuan kesepakatan dalam Pakatan Rakyat. Jadi banyak yang menanyakan saya, okay, Nurul Izzah, how will it be different di bawah Pakatan Rakyat? Yang pertama, seperti yang saya sebut tentang perancangan yang pentang. Saya kata, di dalam Malaysia ini memang ada banyak undang-undang yang baik. Masalahnya pemimpin yang tidak begitu baik. Kadang-kadang agak bodoh jugalah. Tapi yang penting adalah kita melihat bagaimana apa pun. Kalau dalam kabinet, perkara yang amat meruncingkan kayak apa? Kalau kita tak belajar lagi daripada isu MSC, isunya apa? Bila masa menteri dalam kabinet, dia hadir pertemuan dalam kabinet. Kemudian ada projek yang membabitkan anaknya. Maka dia dengan rendah diri kata, okay, I shall support on this meeting. You bolehlah luluskan projek untuk anak saya, sementara saya tak ada. Jadi perkara ini kita kena robah. Kita kena pastikan setiap seorang anggota kabinet tidak bergelar menteri di peringkat pusat atau peringkat negeri. Pastikan suami ke, isteri ke, anak-anak tidak boleh mendapatkan satu sen pun projek kerajaan. Itu tanggungjawab. Kalau you pergi bila air ke jaga, tak duduk masa mesyuarat ke,
No way Jose. Ini penting kerana nak menunjukkan amanah kita kepada rakyat. Kalau tidak, sampai bila kita kena sengsara dengan pembungkai sebegitu? Yes, you can be talented, but for me, once you take a position in public office, ada tanggungjawab yang berkait harus kita tepati. Tuan-tuan perempuan, kita juga beri jaminan apa dia? Bila masa ada reformasi sistem undang-undang, makanya Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia itu harus bukan sahaja benar-benar menjawab kepada Parlimen, tapi bila ada kes terhadap mana-mana ahli politik, kita akan cari peguam negara yang benar-benar nanti buat kerja. Bukan peguam negara yang telefon Perdana Menteri dulu, hello, what do you think, Prime Minister? I will take your advice. Taib Mahmud, no? Okay. Let's see Taib Mahmud benar. Jadi tak boleh begitu. Kita kena ada satu sistem yang adil. Ini dua sistem yang berfungsi di Malaysia. Kalau orang bagi cabaran, dia zina, dia ugut, nak baca kitab Injil, tak apa, pasal peguam negara kata dia tak baca lagi. Bagi peluang. Tapi bila secara tempoh didakwa menyatakan sesuatu yang dia tak sebut sekalipun terhadap anggota keselamatan, serta-merta didakwa bukan itu sahaja, tuan-tuan perempuan. Dibaling ya dengan berbagai objek keras di Kedah, di Pulau Pinang, tanpa ada satu pun tanggapan yang dibuat terhadap mereka yang berkeras terhadap beliau. This is the problem. Kita bercakap tentang undang-undang haruslah dilaksana dengan sama kepada semua. Barulah kita boleh menghormati undang-undang itu sendiri. Pada saya, yes, my father was in prison for 6 years. Sungai Buloh. Nak kata mudah? Tidak. Tapi saya boleh kata, you know what's most important is bila masa kita perjuangkan hak semua tahanan politik. Bila masa kita kata, you know what you want is ensure a fair, not just judicial system, tapi janganlah ada sesiapa pun yang dimangsakan dengan cara begitu. Saya diajar oleh ayah, and it's not easy. I mean, there were those years, 6 long years. There was a point in time I thought the best thing to do was never, ever to join politics. Yeah? Tapi bila ayah bebas, 2008 pun datang. 2008 datang, tuan-tuan perempuan. Tidak ada jaminan kita mau menang. Tapi saya terus terang saya sebut, kalau saya pergi ke kampung-kampung, saya pergi ke bandar-bandar, ada sahaja manusia yang hadir untuk menunjukkan sokongan untuk ajar myself. Sekurang-kurangnya kalau saya tak dapat menang pun 2008, saya beranikan diri saya untuk bertarung di gelanggang lambah pantai. Kita dulu. You must prove to people. You can do anything to us, but you can never ever break our spirit. Itu yang paling penting. Dan kita buat tuan-tuan perempuan, and I do it, bukan pasal balas dendam. Saya boleh cakap kerana saya cintakan negara saya, dan saya nak sebut yang kita benci mungkin perbuatan orang, but never ever hate anyone, because hate consumes you. And at the end of the day, you want to fight believing in hope, believing that human being, kita ini digerakkan untuk melakukan kebaikan. Jadi sampailah election commission pun, bila orang tanya, do you trust in the election commission? I said, yalah, no lah, but listen first. I said, we must always believe in the goodness of individuals. Dan saya percaya dalam pilihan raya kali ini memang bukan mudah. Kali itu saya berterima kasih semua yang mendaftar jadi polling agent, counting agent, barang agent saya di Lembah Bantai. Tahulah Lembah Bantai. Dulu 56,000 je pengundi. Dah lawan menteri. Tiba-tiba dah kalahkan menteri, menteri itu jadi menteri balik. Aku lawan seorang lagi menteri. Tak habis-habis. Saya. And not just that, you know, when you won, you think, oh, goodness gracious. You know, you can do anything. Tapi di Kuala Lumpur, jangan kita lupa.
Di Kuala Lumpur ini, bila Perikatan tak menang majoriti kursi semasa kita dahulu sebahagian daripada Selangor, maka Perikatan ketika itu memisahkan Kuala Lumpur, dijadikan wilayah persekutuan. And from there onward, hang menanglah 10 kursi pun, hang menanglah 11 kursi pun, masih lagi bawah barisan nasional. Jadi setiap tahun demi tahun, saya terpaksa ada calon ahli parlimen di Saratok. Dia kata okeylah, dia nak pastikan, dia nak gunakan allowance ahli parlimen dia untuk berkhidmat demi rakyat. Saya kata tak payah nak guna, kami kat Kuala Lumpur ni 100% allowance ahli parlimen dan juga allowance suami isteri digunakan untuk khidmat di lembah pantai. Kenapa? Because every year this constituency gets 2 million ringgit from the federal government, and it is channeled to the BN representatives, even though they have lost in the seat, in all 10 seats, in all opposition seats in Malaysia. Jadi saya nak warga Britfield, you tanya 2 juta setahun kali 5, 10 juta ringgit. Setakat ini di manakah wang tersebut? What have you done to improve the livelihood of people? Ya, kalau orang sebut BRIM ni, BRIM tu hutang lain pula nah. BRIM dicampur lagi hutang lain. BRIM lain, iklan 100 juta lain. Ya, semuanya dirangkumkan, diguna seolah-olah milik BN sahaja. Jadi yang saya minta di sini apa? I'm asking you to give us a chance to govern. To rule not only lembah pantai, but to govern at the federal level. Saya nak maklumkan, peluang ini bukan datang selalu. Nak menyatakan kami pernah menang hanya 1 kursi tahun 2004. In 1999, we obtained majority Malay support. We lost the non-Malay support, thanks to the negative propaganda stemming from Indonesia's reformasi. In 2004, we lost everybody's support. Ya, tapi it's important because perjuangan dan pengalaman itu membantu kami merasai apakah yang harus dibuat untuk menajamkan lagi idealisme. In 2008 kita menang. Kekal 44 negeri di semua negeri di Malaysia. Dan Alhamdulillah, I'm not saying we are perfect, but I tell you, we are so much better than the PN that state. Yang kita kata dalam 5 tahun ini, semua menteri besar tanpa kecuali tidak mengambil 1 inci, 1 ekar tanah kerajaan pun. Yang kita minta kali ini, bila kita menang di peringkat pusat, kalau Selangor menerusi tender terbuka, open tender, dia bisa allocate to this word, they never practice it. Okay? Open tender untuk kerja-kerja pembuatan jalan, kita selamatkan 23% tuan-tuan, 23%. Of course, Selangor government also decided to keep Alam Flora out. They saved another 80 million ringgit. Ya, bagi peluang kepada semua mengutip sampah kecil untuk terus bernafas di negeri Selangor. Kalau kita terjemahkan di peringkat pusat, 23% roughly translate to about 49 billion ringgit tambahan. Nak banding dengan janji Sri Najib semata-mata nak menang pilihan raya, lebih 50 bilion. Kerana itu saya katakan perancangan kita sama ada untuk memberikan pendidikan percuma, untuk memberikan menurunkan harga minyak dan juga tol. Ya okey, ingat saja. Ampun ni dia pakai menang semua ingat ni. Ini tapi Nurisa, ini sini you ganti itu. So this is why it's important you are actually the real third force. Okay, you have reminder. You must see as check. Dan itu saya kata, ya, bila pendidikan percuma, ini saya nak sentuh kenapa? Kerana bagi semua yang tak dapat pendedahan di parlimen, because not everyone knows the actual status of our finances.
kita nak cakap tentang contingent liability, hutang yang dijamin oleh kerajaan pusat pun mereka tak kata. Kalau tidak, kalau campur dengan semua jaminan untuk MRT, kita bagi mudahlah, jaminan untuk Syed Mukhtar, easier, ini hoki. Kalau cakap MRT tak faham, cakap Syed Mukhtar, you faham. Itu saja nilai dah lebih 67 bilion ringgit bila dicampur dengan hutang-hutang yang ada. Ya, inilah yang menyusahkan kita. Kerana itu saya kata jangan tunggu lama-lama. Tunggu pilihan raya ke-14 semua jadi elek putih. Please, tapi dia, we're not miracle workers. We need some money to ensure we can implement our program. Jadi, bila bercakap tentang pendidikan, Kuat-kuat saya dah pergi 2 rumah. Pendidikan ni penting. Kerana PTPPN sekarang ini hutang yang dikeluarkan ke perempuan sudah mencecah 30 bilion ringgit. Yang dapat dikutip bawah PN hanya lebih 2 bilion ringgit. Itu sejak 1997. You know why? Pasal setengah-setengah file peminjam PN pilih syarikat untuk simpan, tiba-tiba kena hujan, semua data peminjam habis kuliah. Inilah hampir ni lagi kronik kata lah. Ini kalau orang Cina dia kata dia butuh. Cuba banyakkan dia lah kan. Kena dajak perkataan Cina bangunlah. Tapi itulah yang menjadi kebimbangan kita. Jadi akhirnya yang kita kata unique to say, especially PTPPN sekarang. Kalau di Amerika Syarikat mereka perkenalkan student loan forgiveness bill. Kerana mereka tahu kalau tidak dikekang, tidak diselamatkan sekarang, maka akan menjadi satu bom yang akan meletup di masa hadapan. Jadi hadirin hadirat, akhirnya saya beri jaminan ya, untuk kita apa pun program-program yang dijanjikan ini untuk apa? Untuk membantu masyarakat terbanyak. Pada peringkat awal kita kata paras garis kemiskinan yang sedia ada pun tidak memadai. Kita harus ingat dalam konteks Malaysia kurang-kurang targetnya RM3,000 ke bawah sekeluarga untuk hidup Malaysia. Jadi kalau 10 tahun hutang, maaf gaji itu mendatar. Yang saya minta sekarang, tiba masanya kita menghentikan era di mana kroni didahulukan dan kembali kepada satu era kita melaksana, kita memberikan ruang kepada kewujudan a listening government, not a government that forces you to listen. Sorry, saya sebut 3 kali. 7 times untuk berat. This is important. Jadi pada saya, kalau saya sendiri kata Pakatan Rakyat sempurna, maka kita telah gagal sebelum bermula. Kita harus ada kerendahan diri untuk mengakui we need you in this effort. That is why I say usaha terbesar kita adalah untuk mengajak semua warga Malaysia yang telah meninggalkan negara ini untuk kembali membina, berjuang habis-habisan supaya kita berikan makna woman dongkar isyarat kita semua hidup dalam satu keluarga. Saya tidak suka bila orang tanya adakah ramai Cina yang keluar, macam Cina, macam-macam yang Melayu India. Pada saya, satu insan pun ya, rakyat Malaysia yang meninggalkan negara kita, kerugian buat kita semua. We must ensure they all have to come back, they all have to feel that we will gain equal opportunity under the Malaysian sun. Now that is so important. I must tell you, multiracialism, it is our strength. You know, we are who we are because we are so diverse. Look around you, and you can't find it anywhere else. Why should we refrain? Why should we be ashamed? Why should it be a point of controversy? For goodness sake, pada saya inilah yang menyedihkan buat Malaysia. Karena pada saya inilah permulaan di mana kita mengakui kehebatan kita adalah kerana kepelbagaian kita dari sisi agama, bangsa dan segala-galanya. So because of that people, the
fighting for fight for that. Fight for the future of Malaysia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini lepas 2 menit. Okay. Oh, okay. Saya malam janji, you tentu akan mengundi Nurul Izzah. Okay? Janji? Ubah? Saya? Okay? Okay. Jangan ubah lambat pandai tau. Okay, kita ada 2 orang yang sudah set up 2 gerai sini untuk menjual buku mereka. Salah seorang ialah Isamuddin Rais yang tadi beri ucapan, dan lagi satu ialah Encik Zahiruddin Zabidi yang sekarang dia nak beri satu hadiah buku kepada Nurul. So, terima kasih. Okay. Okay. Dengan ini habislah hari ini ceramah. So jangan lupa turun pada dan beri sokongan. Kita akan maju ke Putrajaya. Pasti. Okay.